Kan kita ada Atif Vlog di sini. Tengok, tak ada alasan untuk berkonten. Otak kaki pun masih berkonten. Okey, 1 2 belum. Kali 10 hari yang mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my guys. So hari ni sepatutnya kita tengah shoot motor ni. Ini adalah motor Vario 125 yang baru. Tapi itulah, kita orang tengah shoot untuk konten ataupun kempen untuk Honda. Dan tiba-tiba hujan pula dekat area Putrajaya ni. Hujan. So terpaksa macam lepak dululah. Mic pun aku tak pakai lagi. Lang-lang nak lepak tu tak boleh lah, nak lepak saja kan. Kenalah orang kata buat konten juga. Disebabkan aku ada vlog hari-hari dekat YT ni, tak nak buang masa. Lang-lang aku selitkan sikit scene-scene yang kita orang nak shoot ni. So ni dia Honda Vario 125. Dia nampak macam motor Thai dengan motor Endon sikit lah kan. Satu colour putih, satu colour purple macam ni. Aku minat betul lah colour purple ni. Purple dia purple matte tau. Dia punya kepala ni macam aku cakap tadi lah, macam Indonesia dengan Thailand punya style. Ramai orang tak suka, tapi aku rasa macam okey, cantik kan. Cumanya dia 125 lah. So disebabkan oleh dia 125, dia agak kecil, bukan macam Vario 160. Ni dia orang tengah shoot ni, nampak. Itulah. Payah kita nak shoot, gelak kan. Tapi tu aku suka lah motor ni. Cumanya dia terlalu kecil kalau nak bawa anak 3 orang sekali kan. Aku je dah separuh macam ni. Atau anak aku kecil je, kesian tak kan. Tapi aku tengah mencari motor yang nak hantar anak-anak pergi sekolah, hantar buat pergi jalan-jalan dekat-dekat kan, pergi mana-mana lah, pergi kedai ke dan sebagainya. Ni motor ni okey, tapi harga dia dalam nak dekat 8,000. Macam mahal lah pula. Ke nak ambil motor second. Kalau korang tengok dia punya meter ni cun ni, killer satu hal. Tengok meter dia LCD lah kan. Cumanya cantik lah dia punya ni semua. Yang ni dia gunakan combine braking system. Brake belakang ni dia akan assist dengan brake depan sekali. Sama lah antara dua tu. Keyless pun dah cun dah. Ada type C pula tu dalam ni, boleh charge handphone. Yang ini EEV tu. Apa nama EEV tu? Energy Efficient Vehicle, yang dah di-endorse oleh Mari. Cumanya tu lah, kecil sangat. Kalau dia besar sikit okey. Jap nak tengok seat dia kan. Tekan je kat sini. Macam mana? Dah buka seat dia. Seat dia boleh tahan besar. Letak helmet anak 2, lepas baju hujan 1. Letak box kat sini kan. Ngam sangat ni. Tapi tu lah mahal, 8,000. Tengok depan dia pula. Depan ada DRL mat. Tu, lampu pun LED depan. Lawa cukup menarik untuk dijadikan motor yang bawa dekat-dekat. Macam ni, apa kata korang? Jom kita layan diorang dulu lah. Tengok in karakter masing-masing. Aku gantung tu betul lagi. Ada. Kau stay kepala kau sebab dia set mirror. Kau jangan. Apa salah? Cut! Antara scene-scene itu video Rocky tu. Allah, bocor lah pula. Kita ada Atif Vlog di sini. Tengok, tak ada alasan untuk berkonten. Otak kaki pun masih berkonten. Apa tu? Dia pakai keyless. Pakai kira. Ada remote. Dah start record tu. Dah start record ni. Ni best dia. Meter digital, lampu depan LED. Tak habis je ni. Apa lah tak habis? Habis lah. Cuba kau cerita sekali lagi. Macam salah ni. Habis salahnya. Betul lah tu. Itu nak. Okey. Banyak scene sebenarnya, semua tak siap lagi. Ini scene Rocky. Tapi itulah hujan. Tadi pot dah baik dah, tengah hari panas. Lighting pun cantik, tapi itulah. Apakan dayanya. Petang saja hujan.
Kita sambung dengan motor ni dulu. Menarik kan? 125cc je lah, tapi bukan 160. Aku nak beli tapi kecil lah terlampau kecil. Horsepower tak cerita lah, 11.5 dengan 11.7 Nm of torque. Tangki lebih kurang dalam 5.5 liter. Lepas tu liquid cool. Liquid cool. Ni ada radiator. Dia punya seat 18 liter bawah tu tadi. Cukup sangat sebenarnya. Tapi dia punya rupa ni, dia macam naked bike kan. Tapi aku suka sebenarnya macam ni, sebab nampak punya handle boleh letak dia punya aksesori dan sebagainya. Ngam lah. Ngam tak Arif? Yang ribet tu. Ni, ini kalau bawa anak-anak pergi sekolah okey kan? Motor ni kan? Hantar anak-anak pergi sekolah kan? Dia boleh bawa hantar anak-anak pergi sekolah, pergi tadika, pergi pasar. Belum. Belum. Itu tak habis, itu tak habis. Jalan. Dia cakap boleh hantar anak pergi sekolah, pergi pasar. Itu kontennya. Habiskan. Jangan tinggal. Gantung gerak. Aduh, pening ah. Di balik tabir shooting. Ya. Action. Semut. Gempak gila bang, tak ada gegar semua kan. Dah? Kita masih lagi dengan kita punya video. Masing-masing nak buat video tu. Nak buat video atik lah. Yang ni epic sikit. Nanti kita tengok preview dia. Ni tengok ni, scene seterusnya. Yang ni scene epic sikit, sebab Atik nak turun launcher tu. Wow, pakai ni kursi roda ni. Okey, 1 2 belum. Dia nak dia terperip. Banyak kereta pula. Banyak kereta. Epic fail. Kau cakap dalam buka sekarang belum lagi. Bukan, kau tolak mana kau macam tengah tolak dia kan. Kau memang tak menyesal, lepas tu bergerak lah. Bukan kau tolak dia lah, maknanya macam kau tolak dia lah. Tolak ke depan. Belum balik dialog gitu. Kau memang tak menyesal. Kali sebelum hari yang mantap. Aduh, benar lah macam ni. Kita tengok apa benda dah diorang buat ni. Benda ni Vario, apa nama dia? Honda Vario 125 Street. Semau ada reflection apa nama air tu kan. Nampak lawa lah sikit. Tapi kita masih berada di sini. Aku nak shoot motor ni kat situ juga. Motor ni pergi kat situ. Air dah habis? Air dah habis? Belum. Nak shoot motor aku pula. Itu dia. Kita dah nak balik dah. Settle dah kita punya shooting tadi. Atik yang turun daripada launcher tu pun dah. Lepas tu kita dah joget-joget sikit. Aku rasa video ni sampai di sini saja kot. Kenapa aku buat video ni? Sebab aku dah start buat daily vlog. Video kali ni tak berapa nak diisi sangat. Cumanya itulah, this is my life tiba. So jom kita jumpa next video. Aku Syazwan Aizat. Cun gang, like dan subscribe dah betul. Bye bye.